dia bayar orang kot. Hari tu dia yang bayar aku. Tapi aku tak nak. Sekarang benda semua dah settle, dia yang dapat nama. Dari awal kita memang masalah sebab kita memanaskan benda ni. So, siapa nak buat report? Siapa nak buat slide? Siapa nak present? You date kita minggu depan tau. Orang letak je nama aku dalam belajar tau, okey? Boleh. Tapi biar aku duduk dah. Benda dia korang ni, ni assignment tau. Bukan shop visit. Benda tu, baik buat seorang. Kita buat macam ni. Weh kan? Tolong buatkan nasi punya worksheet balik. Ada esok lah. Malam ni aku nak edit. Kita aku boleh kat dia. Kau nak rasuah aku ke? Makan kau kan? Kerja kau lah. Buatlah sendiri. Mana aku nak rasuah ni? Rasuah ni Abang Mani. Yang coffee tu pun rasuah tau. Macam mana saya nak pergi kelas hari ni? Nak kau siapa Kau Zuwin lah. Hello? Hello? Weh, kau dah datang kelas ke? Boleh tak aku nak minta QR attendance kat kau? Nanti aku tolonglah kau buat assignment ke, bagi duit ke, upah ke kalau kau nak lah. Okey tak? Boleh lah. Hari ni juga. Kau tak nak telefon.